Dan seperti mana Tun Mahathir bagi tahu, negara ni negara ganjil. Ganjil. Banyak benda yang ganjil-ganjil ni. Malah bukan saja ganjil. Dia bagi pula fear, ketakutan kepada rakyat. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Iklim ketakutan. Dan hari ni kenyataan Tun Mahathir memang superb. Yang pelik. Yang pelik. Bermakna banyak benda yang pelik-pelik. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik pun, yalah, mana tak peliknya. Kalau kita ada seorang banduan, banduan yang merupakan, dia penyenayah, banduan lah, dia penyenayah kesalahan liwat, rasuah dan salah guna kuasa. Hari ni dia jadi Perdana Menteri. Memang pelik lah. Satu dunia pun pelik. Bukan kata kita saja pelik. Satu dunia pun pelik. Apa benda rakyat Malaysia ni? Apa benda negara Malaysia ni lantik banduan macam gini? Satu dunia. Perdana Menteri, pengamal homoseksual. Satu dunia guys. Jadi memang pelik lah. But malam ni saya nak kupas satu-satu apa yang Tun Mahathir sampaikan hari ni. Apa yang Tun Mahathir sampaikan hari ni, saya nak kongsikan satu persatu. Apa yang Tun Mahathir tulis hari ni? Hari ni Tun Mahathir buat satu kenyataan. Tajuk dia Yang Pelik. Tun Mahathir keluarkan di X dan juga di muka buku dia. Yang Pelik. Mana yang tak baca lagi boleh pergi dekat muka buku, dekat X ataupun dekat dalam Telegram Tim Walabot. Tengok dekat pin message, ada kenyataan ni. Okay. Pertama, saya nak ulas banyak benda pelik berlaku dalam negara. Diharap sentuhan ini ditafsir sebagai contempt of court. Apa? Tun perli, tun menganjing. Sebab tempoh hari Zahid Hamidi buat contempt of court kepada Tun Mahathir. Kan? Okey. Korang tahu kan? Tun Mahathir saman Zahid Hamidi. Dia saman Zahid Hamidi sebab Zahid Hamidi fitnah Tun. Jadi dia saman. Jadi perbicaraan tu sebenarnya memang habis dah Zahid. Gone. Zahid ni gone. So apa yang berlaku dalam satu sidang media, apa yang dibicarakan dalam mahkamah, ini bukan perbicaraan tertutup. Perbicaraan terbuka. Siapa-siapa boleh pergi. Jadi dalam perbicaraan tu media melaporkan berita. Jadi selepas berbicara tu, Tun Mahathir keluar dengan peguam kita, Tuan Rafiq. Tun Mahathir buat sidang media bercakap. Jadi oleh kerana dia koyak. Dia koyak kerana dia malu teruk. Rakyat Malaysia ni balon dia pasal fitnah kepada Tun ini. Maka dia buat pula contempt of court ke atas Tun Mahathir. Sebenarnya bukan pasal contempt of court sangat. Tetapi dia nak melewat-lewatkan kes mahkamah. Nampak? Itu strategi. Oleh kerana dia tahu habis dia ni. Dia akan kalah kes saman fitnah Tun Mahathir ni. Zahid Hamidi akan kalah. Jadi oleh kerana dia tahu habis masak dia. Sebab saksi dah habis dah. Saksi siapa lagi dia nak panggil? Zahid Hamidi akan bagi keterangan kan, nampak? Zahid akan masuk dalam kandang, bukan kandang lah, maknanya ni untuk bagi keterangan atas fitnah yang dilemparkan kepada Tun Mahathir. Maknanya Tun Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Jadi selepas ni Zahid akan masuk dalam mahkamah bagi keterangan. Jadi bila Zahid tahu habis dia akan kena grill cukup-cukup dengan Rafiq. Korang pun tahu kan, Tuan Rafiq, peguam Rafiq, peguam Sir, Cikgu Bat, Tun, bukan kita orang komplot tak, tapi pro bono. Tim Malabot tahulah benda ni. Dia, kalau dia tanya soalan, Zahid habis meningkung. Jadi apa yang Zahid buat? Untuk dia mengelakkan kes ni, dia buat contempt of court. Nampak? Dia filekan contempt of court Tun Mahathir menghina mahkamah. Padahal Tun tak menghina mahkamah pun. Takkanlah korang percaya Tun Mahathir hina mahkamah. Supaya apa? Supaya perbicaraan tertangguh. Nampak? Ditangguhkan lah. Sebab ada kes contempt of court. Jadi nak tunggu contempt of court ini ambil masa yang lama. Pergi mahkamah tinggi. Mungkin lepas tu Zahid pergi ke mahkamah rayuan pula. So dia ada proses dia. Nampak? Sebab apa? Sebab takut. Sama macam Anwar Ibrahim. Kan Anwar Ibrahim, Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. Apa yang Anwar buat sebelum ni? Dia minta untuk ketepikan saman tu. Tapi akhirnya mahkamah putuskan juga
perbicaraan pada bulan Ogos rasa. Bulan Ogos atau bulan September ni. Kena juga percaya. Tapi percayalah, Anwar akan guna bermacam helah untuk menangguhkan perbicaraan saman Tun Mahathir ke atas Anwar Ibrahim. Korang bukan tak kenal Zahid Hamidi. Korang bukan tak kenal Anwar Ibrahim. Kalau siapa ingat kes liwat dulu tu, berapa puluh kali Anwar tangguh. Berapa puluh kali Anwar tangguh. Kau pergi Google sekarang, kau type lah sendiri. Saya tak bohong, kau pergi cari sendiri. Wak Emar Zahid Hamidi yang dituduh itu hari pun berpuluh kali dia minta penangguhan. Tangguh, kejap sakit mata lah, kejap pergi Korea buat muka K-pop lah. Dia minta tangguh. Hari ni bila Tun Mahathir sama Anwar dengan Zahid, dia minta tangguh lagi. Sebab apa? Sebab apa kan? Sebab dia tahu dia bersalah. Dia tahu dia fitnah Tun. Dia tahu semua ni. Jadi sekarang ini, bila Tun Mahathir kenyataan Tun ini, Tun cakap banyak benda pelik berlaku dalam negara, diharap sentuhan ini tidak ditafsir sebagai contempt of court. Tun perli, Tun menganjing Zahid dan Anwar Ibrahim. Ini saya nak elaborate lah apa yang Tun cakap. Okay. Satu tadi, lepas tu ada satu kecil lah, satu Roman. Ada orang kena cukai ratusan juta, tak bayar, tak apa. Kita tahu semua, ada kes-kes yang mana orang tu dia kena cukai beratus juta, tetapi tak bayar. Tak ada apa-apa pula. Tak ada apa-apa tindakan. Siapa? Datuk Najib lah. Keluarga Datuk Najib. Kita tahu kes perbicaraan mahkamah apa semua. Jadi ini Tun tuju dia. Kedua, ada duit yang dicuri, bagi balik separuh, okey. Yang ini Tun merujuk kepada siapa? Tun merujuk kepada anak Rosmah Mansur. Anak Rosmah Mansur Reza, yang mana dia kan terlibat dalam kes YNDB. Kau tahu kan? Dia terlibat dalam kes YNDB. Jadi, dia deal pulangkan balik separuh. Jadi ini yang Tun tunjuk ni kat kita ni. Okey. Ketiganya, ada yang tiba-tiba dimasuk lokap tanpa cas. Masuk lokap tiba-tiba tanpa cas. Siapa? Tempoh hari lah. Pegawai-pegawai Pak Ahmad N. Oh, Ijat dah masuk ni kan. Ijat nak kena lantik moderator ni. Kau bukan tengok wayang ke, Ijat? Brother. Mamai lah. Tun bagi tahu. Ada yang tiba-tiba masuk lokap tanpa cas. Pegawai-pegawai Pak Ahmad N lah. Kau tahu kan? Tempoh hari pegawai-pegawai Pak Ahmad N semua kena tangkap. SPRM tangkap. Siap buat sidang media 100 berapa tu, 170 juta jam lah, barang kemas. Ada dengar pertuduhan? Ada dengar pertuduhan tak? Sok kabur keluar semua ni. Kecoh satu Malaysia ni. Ada dengar ke? Ada tak? Tak ada sayang. So Tun Mahathir merujuk kepada Pak Mai lah. Dilepas tanpa sebab. Dirampas buku dagang, diberi balik tanpa sebab. Ni banyaklah elaborate ni. Sebenarnya bukan Pak Mael saja, tetapi yang highlight tempoh hari Pak Mael lah. Tapi ada banyak lagi sebenarnya guys. Tak apa, malam ni saya akan kupas satu-satu. Itu yang pertama. Keduanya, ada orang sedang dibicara, ditarik balik cas. Siapa? Siapa guys? Siapa? Come on. Ada orang, dia sedang dibicarakan, ada prima facie, kena bela diri, tetapi tarik balik. Wow. Dibebaskan tanpa dilepaskan. DNAA. Zahid Hamidi. Jadi Tun merujuk ni, yang nombor 2 ni kepada Zahid Hamidi. Presiden AMDAP. Presiden AMDAP. Okay. Itu yang kedua. Ketiganya, ada orang yang diketahui melaku berbagai jenayah menjadi pemegang jawatan tinggi. Siapa? Ada orang tu, dia melakukan pelbagai jenayah. Hari ni dia pegang jawatan tinggi dalam kerajaan. Siapa? Anwar Ibrahim. Siapa lagi? Saya nak bagi tahu dah kepada yang tengok live malam ni. Anwar tu bekas, dia bukan bekas, dia banduan. Dia bekas banduan. Pemenjaraan pertama didapati bersalah kerana rasuah dan salah guna kuasa. Fakta ni ada. Mula-mula masuk penjara dulu kerana rasuah dan salah guna kuasa.
Itu mula-mula. Kali kedua dia masuk penjara kerana dia meliwat pekerja dia. Dia penyenayah. Ya, dia penyenayah. Dia banduan. Ya, dia banduan. Jadi Tun merujuk kepada seorang yang memegang jawatan tinggi, yang mana merupakan penjenayah, terbukti bersalah, Anwar Ibrahim lah. Tu yang ketiga. Dapat setakat ni dapat ni okey, kepada yang baru masuk, setengah kupas kenyataan Tun Mahathir hari ni, yang mana tajuk dia yang pelik. Jadi saya akan kupas satu-satu. Kalau siapa baru masuk nanti boleh tengok balik dekat YT. Okey. Yang ketiga. Keempat. Banyak dadah dan duit dirampas tetapi tidak ada tangkapan. Saya nak tanya dengan korang, tak payah percaya apa saya cakap. Polis-polis yang tengok ni, korang semua polis-polis kau tengok ni tau Minami pun mungkin tengok lah saya menyelan Kita dengar banyak berita yang melaporkan pihak polis merampas dadah sekian banyak. Hasil rampasan bernilai juta-juta, puluh juta. Betul? Betul tak betul saya cakap ni? Surat khabar keluar, semua keluar lah. Media keluar apa semua. Rampasan daripada pihak polis berjuta-juta dah. Betul? Tuan bagi tahu banyak dadah dan duit dirampas tetapi tidak ada tangkapan. Ada dengar pertuduhan tak? Ada dengar tak? Okey, polis maklum hari ini pihak polis telah berjaya merampas dadah sekian-sekian banyak berjumlah 50 juta. Okey. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sekarang. Ada pertuduhan. Kalau kau dah tangkap, mestilah kau tuduh mahkamah. Tapi tak ada pertuduhan. Jadi apa cerita? Takkan kau tangkap saja lepas tu boleh balik. Saya nak kau orang fikir sendiri benda ni. Polis tahu benda ni. Ingat tak apa. Nanti aku akan bagi kau sikit kepada pihak polis. Saya memang nak sekolahkan pihak polis hari ni. Kan? Sebab kau tak amanah siut. Kau tak amanah tau. Kau tak... takut tau. Aku takut. Bukan takut dengan kau. Aku takut dengan tu. Allah tu. Tu. Okey. Tu yang keempat. Kelima. Teruskan share. Kelima. Ada sedikit dadah dijumpai dalam kereta. Pemilik kereta kena tahan. Akan kena hukuman gantung. Semua orang tahu ini kes Yusof Rota. Yusof Rota yang juga merupakan pekerja Anwar. Dia buat report Anwar cabur nak rogol nak libat dia. Lepas tu Peguam Negara tak tuduh Anwar Ibrahim. Dia buat tindakan saman sivil. Semua orang tahu bulan 6 ni bicara saman sivil. Tiba-tiba lepas dihantar penyata yang mana Anwar Ibrahim, Farhash, Situ Asal Akbar dia. Ni orang-orang Anwar ni yang terlibat dalam kes dia ni, yang cubaan ini. Tiba-tiba dia ditangkap kerana memiliki dadah dan juga 2 pucuk senjata api tiruan. Saya pergi mahkamah tipu hari, saya yakin korang pun banyak tengok laporan berita hari ni. Jadi Tun Mahathir merujuk kepada Yusof Rota. Sebab Yusof Rota jumpa dadah sikit je. Dalam kereta, pemilik kereta kena tahan daripada bulan September 2024 sehingga hari ini Yusof Rota berada di dalam penjara Sungai Buloh. So pihak polis tangkap dan pihak polis tuduh di mahkamah, dia Yusof Rota sekarang dalam penjara Sungai Buloh. Berbalik kepada nombor 4 tadi, banyak dadah dan duit dirampas tetapi tidak ada tangkapan, tidak ada pertuduhan. Yusof Rota ni semua orang tahu ini penganiayaan, ni diperangkap. Dalam perbicaraan ibu hari pun memang Rafiq buka satu-satu. Hingga pegawai polis pun bersetuju. Pegawai polis pun bersetuju. Berkemungkinan Anwar dan Farhash juga boleh meletakkan barang tersebut untuk perangkap Yusof Rota. Pegawai polis pun bersetuju. Jadi sekarang ni, ni bukan kita nak marah pihak polis, tapi nak ingatkan pihak polis. Kan? Nak ingatkan pihak polis
So Tun Mahathir bagi tahu, dalam kes Yusuf Rota, dia dihumban dalam penjara Sungai Buloh. Tapi tokan yang kau cerita tangkap bergeleng-geleng dadah berpuluh juta, ratus juta tu, tak ada pertuduhan. Korang nak jadi apa ni? Korang nak jadi bangkai ke? Cukuplah Minami Seko tu jadi pelacur. Minami tu memang dah pelacur. Takkan korang nak jadi bangkai? Betul tak? Yang terbaru, OCS Balai Polis ditangkap di pusat hiburan, dibuat ujian saringan air kencing, didapati positif. Tindakan dia ditukarkan. Kalau anggota pangkat rendah, constable, lance corporal, sergeant, sergeant major, kalau ada kes-kes macam gini, urine positif, hukuman dia apa? Gantung tugas. Terus gantung tugas. Malah lepas tu dibuang kerja. Anggota pangkat rendah. Tapi bagi pegawai polis, urine positif, dia tak digantung tugas, dia tak dibuang kerja, dia hanya ditukarkan ke tempat bekerja. Apa? Anggota polis pangkat rendah tu dia tak ada keluarga ke nak sara? Okay. Itu polis. Kalau rakyat biasa? Kalau rakyat biasa lah. Rakyat biasa positif. Apa jadi guys? Kalau rakyat biasa positif, terus masuk lokap, terus direman. Reman terus guys. Ke dalam terus. Reman terus, tak ada maaf. Kat mana keadilan kat sini ni? Ni, kepada pihak polis. Kat mana keadilan? Kat mana adil kau ni? Kalau nak siasat, siasat dengan adil. Kalau nak dakwa dengan adil. Kalau nak hukum, hukum dengan adil. Jadi polis di Raja Malaysia gini, kat mana amanah korang ni? Pegawai polis kantor urin kau tukarkan. Anggota pangkat rendah kau gantung tugas, kau buang kerja. Rakyat, orang awam, reman terus masuk dalam lokap. Lepas tu tuduh mahkamah. Korang tak takut ke benda ni semua ni? Kau ingat apa? Dunia ni kekal selama-lamanya kau kat dunia ni. Kau tak boleh fikir ke? Kau tak ada akal ke kau nak berfikir? Banyak ni sebenarnya kalau kita nak bubuh ni kan. Nombor 6. Ada organised crime dalam Malaysia, tak dijelas apa crime yang dilakukan. Maknanya Tun bagi tahu, ada organised crime dalam Malaysia, tak jelas apa crime yang dibuat. Jadi kalau kenyataan Tun ni, apa yang saya nampak, Tun merujuk kepada GISB. Sebab kita semua tahu, semua orang tahu, malah ramai jugalah yang sebelum ni kecam gila-gila GISB. Percaya dengan laporan media. GISB ni, macam tu, organisasi terancang lah semua. Tapi tak jelas apa kesalahan yang dilakukan. Okay. Sebab apa? Sebab GISB dituduh sebagai ahli kumpulan jenayah terancang. Jadi Tun Mahathir bagi tahu, kalau dia kumpulan jenayah terancang, apa jenayah yang dia lakukan? Jadi kalau GISB dituduh di mahkamah merupakan kumpulan penjenayah terancang, apa jenayah yang dia buat? Saya nak ajak rakyat semua sekali berfikir. Apa yang GISB buat sehingga dia dituduh sebagai organisasi jenayah terancang? Nampak? Saya nak fikir. Saya nak korang fikir benda ni. Okay. Ketujuh. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Bilakah mereka samun? Sebab bila dia kata GISB ni kumpulan penjenayah, GISB ni organisasi terancang, jadi Tun Mahathir tanya, siapa yang mereka bunuh? Kalau kumpulan jenayah terancang ini, mestilah dia pergi bunuh orang. Mestilah dia pergi samun, dia rompak.
Jadi Tun tanya, siapa yang JSB bunuh? Siapa yang JSB samun? Siapa yang JSB rompak? Sebab kau tuduh dia organisasi jenayah terancam. 7. 8. Ada kes organisasi yang mengada kursus liwat. Guys, ini betul-betul segeram lah. Sebab saya kalau bab liwat ini memang saya tak boleh. No kompromi. Nampak? Diajar meliwat dan diliwat. 402 kanak-kanak dan remaja di rumah amal JSB dieksploitasi. Ini kenyataan akhbar, kenyataan media. Yang mana berita melaporkan mereka ni, GISB ni, mengajar kanak-kanak tu meliwat. Saya yakin ramai yang marah masa tu, ramai yang mengamuk, betul? Kau mengamuk, kau mengarang, kau bengang. Betul tak? Tapi mana buktinya? Eksploitasi kanak-kanak agama. Modus operandi GISB, kanak-kanak dididik cara meliwat dan diliwat. Ketua Polis Negara. Okey. September 2024. Bulan 9 2024. Kenyataan ni keluar. Ketua Polis Negara bagi tahu JSB ni kanak-kanak dididik, kanak-kanak diajar meliwat dan diliwat. Bulan September 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dah 8 bulan. Mana buktinya? Mana bukti yang dikatakan GSB ni mengajar untuk kanak-kanak ni diliwat dan meliwat? Mana buktinya? Setahu kita, yang meliwat, yang merupakan banduan jenayah liwat, Anwar bin Ibrahim. Takkan pihak polis tak tahu? Takkan pihak polis tak tahu yang meliwat, banduan pesalah liwat, penjenayah liwat adalah Anwar bin Ibrahim? Tapi bulan 9, engkau tuduh GISB, organisasi yang mengajar kanak-kanak diliwat dan meliwat. Geram, boy. Geram. Geram. GISB Holdings Sendirian Berhad GISBH akan membuat laporan polis berhubung tuduhan kononnya rumah amal yang dikendalikan syarikat itu mengajar cara seks songsang. Katanya GISBH mahu pihak polis menjalankan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang membuat tuduhan berkenaan. Dalam kenyataan, syarikat berkenaan turut memberi amaran untuk mengheret ke mahkamah pihak yang berniat jahat mencemarkan nama baik GISBH. Sebelum ini, GISBH menafikan tuduhan bahawa rumah amal yang dikendalikan pihaknya terbabit dalam serbuan yang dilakukan oleh pihak polis di Selangor dan Negeri Sembilan. Media semalam melaporkan polis menyerbu 20 rumah amal dan menyelamatkan 402 mangsa. Menurut laporan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata rumah amal terbabit mengajar mangsa meliwat selain diliwat, penjaga dan dipaksa meliwat penghuni kanak-kanak lain. Rumah amal terbabit juga menggunakan sentimen agama dan kanak-kanak untuk menagih simpati serta sumbangan orang ramai. GISB Holding GISB keluar kenyataan dia akan ambil tindakan ke atas yang fitnah mereka ni mengajar kanak-kanak meliwat. Guys, kat mana sekarang GISB? Kat mana sekarang GISB?
Kat mana? Di mana guys? Dalam penjara Sungai Buloh. Dalam tahanan Sosma. Ditahan Sosma. Korang tak takut ke? Ha? Pihak polis, korang ni tak takut ke? Korang tak ada, kau tak takut ke dengan Allah ni? Kau fitnah Haji ISB. Kau cerita, korang tak takut ke? Gampang. Ha? Kita ni kan. Kita ni. Kita ni ada dunia dengan akhirat tau. Kita bukan kat dunia je. Kita ada dunia dan akhirat. Penaian yang kau buat ni, fitnah yang kau buat ni semua, kau rasa kau boleh lepas ke? Kepada pegawai-pegawai polis semua ni yang buat kerja ni semua, kau rasa kau boleh lepas ke? Kau akan dapat hari pembalasan di dunia dan akhirat. Dunia pun kau akan dapat, akhirat pun kau akan dapat. Kau tak boleh lari lah. Sebab kau inaya orang. Kau fitnah, kau inaya. Itu tadi nombor 8 Ada kes organisasi yang mengada kursus liwat. 9. Ramai yang kena tahan berbulan tanpa cas. Tidak dihadap ke mahkamah. Ya, Sosma. GISB ya. GISB guys. GISB. 10. Untuk hukum tak perlu hukum, tak perlu mahkamah, tak perlu perbicaraan. GISB. So nak tanya dengan korang, apa jadi pada aset-aset GISB? Apa jadi pada aset-aset GISB sekarang ni? Apa yang GISB usahakan selama ini dengan cara yang halal, dia tak mencuri, dia tak menyamun, dia tak sakau, dia tak rasuah. Apa jadi pada aset-aset dia? Kau buat rampasan, apa jadi? Jadi aku faham lah. Dulu Tan Sri Rahimno, mantan ketua polis negara, dia tumbuk Anwar Ibrahim. Rahimno tumbuk Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim panggil polis tu anjing. Anwar panggil polis anjing, Rahimno tumbuk. Rahimno didakwa di mahkamah, tak apa, dia bersalah. Tapi demi maruah pasukan polis. Jadi aku fahamlah kenapa Anwar cakap macam tu dulu. Sebab hari ni dah terbukti dah. Pegawai-pegawai atasan PDRM ikut telunjuk apa yang banduan liwat tu arahkan. Sebab apa? Yang atas ni semua bodoh. Kau kan takkan terlepas. Penaian yang kau buat pada GSB ni takkan terlepas. Kau akan dapat kau punya hari pengadilan kau. Kau akan dapat. Kepada anggota polis, pegawai polis yang tengok live ni, kita ada dua tau. Kita ada dunia dan akhirat tau. Kita tak boleh lari ni, dunia dan akhirat. Kita tak boleh. Naya orang ni tak boleh. Naya orang ni tak boleh. Kata Allah dah janji dah. Doa orang yang tak naya ni makbul. Apatah lagi rakyat yang bersimpati lagi. Kau rasa boleh lepas? Seorang pun tak akan terlepas. Mana-mana yang terlibat dalam penginayaan ke atas JSB ni, insyaAllah, sampai masa nanti kau tahulah nasib korang. Kau tahulah. Inayah orang kan, kau tunggulah. Kau. Itu 10. Untuk hukum, tak perlu mahkamah, tak perlu perbicaraan.
GISB lah. 11. Sesungguhnya banyak lagi benda yang pelik yang terdapat di negara tercinta ini. Isu kuil, isu bendera Cina, isu paip meletup, macam-macam benda guys. Macam-macam benda pelik. Korang tengoklah contoh terbaru lah, paling latest lah. Isu bendera Malaysia tak ada bulan sabit. Dalam masa berapa hari, ada berapa insiden? Dalam masa seminggu tu ada berapa insiden? Guys, ada berapa insiden dalam masa seminggu ni? Apa yang... Kenapa? Kau rasa tu kebetulan ataupun dirancang? Kau rasa kebetulan ataupun dirancang? Itu dirancang. Itu dirancang. Why now? Kenapa sekarang? Dirancang. Oleh siapa? Oleh mereka yang memang nak rakyat ini sibuk dengan perkara-perkara macam itu. Sama lah macam itu lagi. Kes kuil. Dekat Jekyll apa semua. Dia nak bagi kita ni berbalah dengan India. Sentimen perkauman, sentimen agama. Supaya kita sibuk dengan benda-benda macam gini. Tapi realitinya, saya tanya dengan korang. Hari ni, korang semua ni, isu utama kita ni adalah isu perut dan poket. Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, semua. Isu utama kita hari ni adalah perut dan poket kita. Semua orang merasai, semua orang melaluinya. Dengan keadaan yang mana ekonomi negara yang dah hancur ni, gagal ditadbir oleh banduan terhormat ni, semua orang terasa perut dan poket ini. Tapi kalau semua orang bercakap isu perut dan poket, semua orang meluahkan perasaan marah berhubung kos yang meningkat, semua orang merasa marah, beras tak ada, ini naik, itu naik. Semua orang, Melayu cakap, Cina cakap, India cakap, Iban cakap, Kadazan cakap, semua cakap, habislah. Jadi, untuk mengelakkan daripada bercakap isu pokok, isu perut dan poket, maka perlulah pihak ini buatlah cerita kuil lah, bendera Malaysia lah, isu bendera Cina lah. Supaya apa? Supaya kita ni, Melayu, India, Cina ni berbalah. Bila kita pergi kepada isu-isu macam gini, kita lupalah isu utama. Isu utama adalah perut dan poket. Melayu sama, Cina sama, India pun sama. Tapi bila dah main dengan isu kuil, Hindu dengan Hindunya, orang Islam dengan Islamnya, isu orang Cina pula, kita lupa semua tu. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Tu, banduan terhormat tu. Dia punya kerja. Sebab inilah dia banduan terhormat. Sebab daripada dulu kerja dia mesti pecah dan perintah. Kalau semua rakyat bersatu, dia tak ada apa. Sebab sejarah dia ni, sejarah bapuk tua ni, Anwar bin Ibrahim ini, tu, lepas dia keluar penjara 2004, lepas dia keluar penjara, muncullah Hindraf. Dia lah. Sebab itu dia selalu cakap, kalau ada orang India, Cina tengok ni, anak India anak saya, anak Cina anak saya. Dia main dengan sentimen perkauman supaya kita ni berbalah. Tak percaya secakap, tak apa. Fikir, Allah bagi kita akal. Kepada Cina dengan India yang tengok ni pun, ni, Tuhan bagi kita akal untuk kita berfikir. Siapa yang untung kalau kita ni berbalah-balah? Siapa yang untung? Isu utama perut dan poket. Ini isu terpenting. Tapi hari ni sibuklah. Semua lupalah.
Yang terpaling Melayu jadi terpaling Melayu, yang terpaling India jadi terpaling India, yang terpaling Cina jadi terpaling Cina. This ketimbang. Ini ada ketimbang. Oh, tak boleh sebut ke? Sebab apa? Oh, ada seorang dia dah didakwa di mahkamah kerana dia panggil Bang Non dengan ketimbang. Kita penguatkuasa ni, penguatkuasa jangan jadi anjing. Penguatkuasa jangan jadi anjing. Gelaran Bang Non ini, apa kesalahan Bang Non tu? Bang Non, Papa Non, Papa Homo, banduan terhormat, bapuk tua, pedo, peliwat, pengamal homoseksual. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Anwar Ibrahim, dia banduan homoseksual. Dia banduan didapati bersalah kerana meliwat. Dihukum penjara, rekod tu ada. Jadi kat mana satu kesalahan? Panggil Anwar Ibrahim ini banduan, peliwat, papanon, ketimbang. Kat mana kesalahan tu? Kita ni rakyat boleh fikir tak ada salah pun. Tak ada salah pun. Sebab Anwar punya mulut, mulut bapuk ni lagi teruk. Dia panggil macam-macam ni. Dia punya fitnah selama ni macam-macam ni. Macam-macam dia panggil. Itulah, inilah, apa semualah. Malah Anwar Ibrahim tu, yang mula-mula bagi dia gelaran adalah Mat Sabu, Presiden amanah sekarang, Menteri Pertanian naik lembu ni. Mat Sabu, korang boleh pergi Google, type Mat Sabu gelarkan Anwar Ibrahim ni Anwar Al-Juburi. Anwar Al-Juburi. Jubur. So, apa masalah dia?